Ni pula ambil ngecung, bubuh bawah orang. Boom! Kejut habis anak orang. Hukumnya haram. Pasal ngecung sama dengan exhaust bising. Exhaust bising, kalau mengganggu jiran-jiran, haram. Setahun pakai motor, setahun boleh dosa. Dah tak boleh exhaust bising? Boleh. Bubuhlah exhaust mana pun. Yoshimura ke, Akrapovic ke, 20,000 satu set. Tapi, erek dulu, start kat highway. Orang nak tidur anak, sejam ayung buat anak. Baby umur 7 bulan. Sejam baru nak jenera. Betul tak? Hak sebelah rumah, start motor. Nak pergi cukar. 1000 cc. 1000 cc takkan bunyi macam Honda Feng. Wow! Nangis selok anak orang. Halal ke haram? Dia jawab. Haram. Dan Nabi kata, la darara wa la dira. Tak ada mudarat dan tak boleh memudaratkan. Kalau ada, kena marah tuan motor. Ad-dararu yuzalu. Penunggang motor itu mesti dihalau.